takhammara. Yang keempat, contohnya yang digadai itu adalah hamba, dan hamba itu lari. Adakah kita kata dengan sebab kejadian-kejadian tadi akad rahan jadi batal? Asir sudah bertukar jadi arak, arak najis. Hamba telah lari. Jadi bila hamba tu dah lari, maka dia sudah tidak lagi dikuasai, kan? Kosong, tempat yang gadai itu jadi kosong, hamba tu dah tak ada. Adakah akan batal akad rahan? Jawapannya apa? Tidak. Lagi? وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُقْبِلِ تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَةَ. Baca syarah yang tadi tu. وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِلُ الرَّاهِنُ أَوِ الْمُرْتَهِنُ قبل القبض أو جبنا أو تخمر العصير أو أبق العبد، أي قبل القبض في الثلاث أيضا لم يبطل الرهن في الأصح. أما بطلانه بالموت والجنون فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة. Lagi? وأجاب الآخر بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما كالبيع في ثمن الخيار. Ini fala yabtulu ke yabtulu? Jawapan kepada masalah tadi? Lam yabtul, kan? Lagi? وعلى هذا تقوم ورثة الرهن والورثة. Jadi dia kata tidak batal. Ni surah ni qabla al-qabdi. Kaedah. Dalam proses nak menyempurnakan akad, mati, rahin mati, murtahin mati, maka dia kata tidak batal. Dia persoalan dia, siapa yang akan menyempurnakan akad? Akid dah mati, maka yang menyempurnakan akad mereka punya waris. Kemudian وعلى هذا تقوم ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض ويفعلهما من ينظر في مال المجنون برعاية القبض. Kalau orang tu jadi gila, yang akan buat tu adalah orang yang jaga harta orang gila. Kemudian برعاية المصلحة له. وأما بطلان الرهن بالتخمر فلخروج المرهون عن المالية والنافي للبطلان يقول ارتفع حكم الرهن بالتخمر وبانقلاب الخمر خلا يعود الرهن وإباح العبد ملحق بالتخمر. dia kan ada khilaf masalah ni. Muqabil asah kata, bagaimana sah rahan sedangkan asir itu sudah bertukar menjadi arak? Syarat rahan, syarat marhun adalah sesuatu yang sah dijual beli. Ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Sesuatu yang sah digadai, sesuatu yang sah dijual, sah digadai. Sekarang dia telah menjadi arak, arak tidak sah dijual, maka sepatutnya tidak sah digadai. Itu muqabil asah, mereka yang mengatakan batal. Adapun orang yang mengatakan tak batal, dia kata keadaan dia menjadi arak ni adalah keadaan yang berlaku di tengah-tengah akad. Kalaulah dia daripada awal arak, itu memang tak sah. Tapi dia daripada awal dia bukan arak, dia adalah asir. Kemudian telah datang kepada dia hal mendatang. Di keadaan dia arak tu hal mendatang. Maka apabila dia adalah hanyalah hal mendatang,
maka ia tidak membatalkan akad. Apatah lagi arak itu kalau disimpan dia boleh menjadi cuka. Dia boleh menjadi cuka jadi benda suci balik. Kemudian وإباق العبد ملحق بالتخمر لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن. Dan masalah ibak pun sama. Dia memang lari, tapi dia lari mungkin nanti dia dapat ditangkap balik. Jadi kita tak boleh terus kata batal. Sekarang dia memang tak ada, tapi nanti mungkin semasa hutang itu perlu dibayar, hamba itu dapat kembali semula. Dan dapat. Jadi kita tak terus hukum sekarang ni batal. Kita tengok nanti waktu nak bayar hutang, hamba tu balik ke tak balik. Faham? Kalau hamba itu tak balik, barulah kita cerita lain. Sekarang kita tak hukum dia batal. Itu maksud dia. Kemudian ومسألة الموت نص فيها في المختصر على عدم البطلان. نص ومسألة الموت نص فيها في المختصر. Baca matan. Sambung. وليس للراهن المقبل تصرف يدير الملك. Rahin apabila dia telah menyerahkan barang marhunnya, barang itu masih milik dia. Itu pasti. Cuma barang dia itu sekarang ini telah bertakluk ke atasnya hak orang lain. Barang itu bertakluk hak orang lain, maka dia tidak bebas untuk membuat apa sahaja terhadap barangnya sendiri. Ada unsur sekatan, hajar. Apa dia? Dia disekat daripada melakukan sebarang tindakan yang menyebabkan hilang pemilikannya terhadap barang itu. Selain daripada itu boleh. Contohnya dia gadai kereta dia. Dia boleh guna, tak ada masalah. Yang dia tak boleh buat adalah sebarang tindakan yang menghilangkan milik. Contoh, dia bagi kereta tu pada orang lain, tak boleh. Dia wakafkan, tak boleh. Dia dia jual, lagi tak boleh. Selain daripada itu, tindakan tasarruf yang tidak menghilangkan milik dia boleh buat. Faham? Baca. Lakin fi i'taqihi aqwal. Cuma dalam bab adakah boleh dia membebaskan hamba yang sedang digadai? Ada aqwal. Maknanya ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Selalu kita jumpa dalam bab membebaskan hamba ada kelonggaran yang tak ada pada masalah lain, kerana syariat menggalakkan, suka supaya diperbanyakkan amalan memerdekakan hamba. Maka untuk memberi galakan itu dalam surah perkara-perkara lain tak boleh, dia boleh. Aqwal. Kemudian Adharuha yanfudu minal musi. Ini pendapat yang muktamad. Kalau dia merdekakan hamba, kita tengok adakah dia itu yang memerdekakan itu, yang menggadai hamba itu, adakah dia musir ataupun mu'sir. Kalau dia musir, perbuatan dia memerdekakan hamba itu sah, dan hamba itu merdeka, hamba yang digadai. Kalau dia mu'sir, tidak sah. Baca. Wa yarghamu qimatahu yawma idhihi rahmah. Kemudian dia akan berbangkit persoalan, kalaulah kita benarkan dia membebaskan hamba, bagaimana pula dengan hak murtahin? Ia menyebabkan marhun itu kosong. Dah tak ada dah marhun, kerana hamba itu dah jadi orang merdeka. Bukankah ia akan
menjejaskan hak murtahin. Dia ada hak untuk ada barang yang digadai atas hutang yang diberikan. Maka cara dia adalah musir yang telah membebaskan hamba yang digadai itu hendaklah meletakkan qimah di sisi murtahin sebagai ganti kepada hamba yang telah merdeka. Contohnya hamba merdeka itu harga 5,000. Hamba itu merdeka dan musir tadi kena letak 5,000 sebagai cagaran. Faham? Kemudian wa in lam yunfidhu fanfakka lam yanfud fil asahi. wa illam nunfidhu fanfakka lam yanfud fil asahi. wa illam nunfidhu tu dia punya makna dia adalah wa illam naqul binufudhihi. Kalaulah kita tidak berpandangan lulusnya kemerdekaan itu. Maksudnya kita pilih pandangan yang kata tak lulus. Itu maksud wa illam nunfidhu. Kalaulah kita berjalan di atas pandangan yang kata tak lulus. Pendapat yang muktamad lulus. Tapi kalau kita berjalan atas pendapat yang kata tak lulus, dia buat satu andaian. Fanfakka, lalu telah selesailah hutang. Fanfakka ni, ini istilah dalam bab rahan, dia panggil infikak. Rahan, selagi hutang belum diselesaikan, maka barang itu dipanggil tergantung. Faham? Tergantung. Mu'allaq. Dia tergantung dengan apa? Tergantung dengan hutang. Selagi hutang tak bayar, dia terikat. Bila hutang dah selesai, maka ikatan itu terlerai. Keadaan ikatan terlerai itu diistilahkan oleh fuqaha dengan perkataan infikak. Infakkal marhun. Apa maksud infakkal marhun? Telah terlerailah ikatan daripada marhun. Marhun sudah tidak terikat dengan hak orang lain. Sebab apa sudah tidak terikat? Kerana hutang sudah langsai. Maka kalaulah kita berjalan atas pendapat yang mengatakan hutang dah selesai, kita berjalan di atas pendapat yang mengatakan kalau dia membebaskan hamba itu tidak merdeka, lam nunfizhu. Kemudian datang surah hutang dah selesai, maka lam yanfud fil asah, tetap tidak merdeka fil asah. Maksudnya pembebasan daripada tuan itu tidak sah secara mutlak. Muqabil asah disebut macam ni, muqabil asah yang fil asah. Muqabil asah begini, dia kata kalau satu orang tuan memerdekakan hamba dia yang sedang digadai, kemerdekaan hamba itu tergantung, hol tergantung. Kita tunggu sampai dia dah berjaya bayar hutang, dah selesai semua hutang, telah berlakunya infikak, barulah hamba tu merdeka. Itu muqabil asah. Muqabil asah kata apa? Kemerdekaan hamba itu tergantung sehinggalah hutang telah diselesaikan dengan sempurna, telah terlerailah ikatan antara barang yang digadai itu dengan hutang, maka selepas itu barulah hamba itu merdeka. Faham? Barulah nufuz, barulah lulus kemerdekaan itu. Pendapat yang asal kata tidak. Seperti mana kita tak luluskan dia ketika belum infikak, maka selepas infikak pun dia kekal tidak lulus. Maksudnya dia kekal, kemerdekaan itu tidak sah. Kerana apa? Kemerdekaan itu tidak sah kerana hamba yang dimerdekakan itu adalah hamba yang marhum. Tapi ini semua pendapat yang dhaif. Pendapat yang muktamad dia adalah kita bezakan antara orang kaya dengan orang tak kaya. Kalau orang itu orang kaya,
dia memerdekakan hamba dia yang sedang digadai, maka kemerdekaan itu lulus. Kemudian tempat hamba yang sudah merdeka itu, yang kosong sekarang ni, bagaimana nak diganti? Dia perlu ganti. Dia ganti macam mana? Dia kena letak sebagai cagaran qimah, nilai hamba itu di sisi murtahid, yang nanti kalau kelak dia tak dapat bayar hutang, maka qimah itu akan diambil oleh murtahid mengikut nilai hutang. Kemudian walau allaqahu bi sifatin mawjidan wa huwa rahdun fakal ni'taqi. Kalaulah dia memerdekakan hamba dia tapi bukan secara tunai, tapi secara ta'liq. Dia memerdekakan hamba ni macam cerai juga. Cerai dia boleh cerai tunai, cerai ta'liq. Aku talak kamu, itu tunai. Kalau kamu buat begini, kamu tertalak, itu ta'liq. Jadi dia cerai secara dia memerdekakan hamba dia secara ta'liq. Lalu sifat yang dia kaitkan kemerdekaan hamba itu berlaku ketika hamba itu menjadi marhun. Contohnya dia kata, kalau abang aku yang hilang itu balik, maka kau merdeka. Kebetulan abang dia tu balik, sepatutnya hamba tu akan jadi merdeka lah. Sebab sifat yang dia taklikkan kemerdekaan hamba tu dah berlaku. Cuma isunya, ia berlaku ketika hamba itu sedang digadai. Macam mana? Kita nak kata dia merdeka ke? Maka fakal i'tab, jawapan dia sama macam jawapan sebelum ni. Dia ada khilaf kan? Muktamad dia adalah kita tengok, adakah tuan itu musir ke, mu'sir ke? Kalau dia musir, maka kemerdekaan itu lulus dan dia kena letak qimah sebagai ganti. Kalau mu'sir, kemerdekaan itu tidak lulus. Itu maksud fakal i'tab, maksudnya macam masalah sebelum ni. Kemudian Au ba'dahu nafadha ala sahih. Au ba'dahu. Ba'dahu ay ba'da. Ba'da apa? Ba'da fikati rah. Abang dia tu balik selepas hutang dah settle. Dia ta'liq. Dia ta'liq atas hamba yang sedang digadai. Kalau abang aku balik, kau merdeka. Dan kejadian abang dia itu balik ataupun sifat itu berlaku selepas hutang dah selesai, selepas hamba itu sudah tidak terikat dengan gadaian. Maka yang ini itu jelaslah hukum dia, hamba itu luluslah kemerdekaannya. Kemudian wala rahruhu li ghairihi. Tak boleh. Lagi Wala tazwiju. ini semua perbuatan yang dia tak boleh buat ketika barang dia sedang digadai. Apa yang dia tak boleh? Antaranya wala rahnuhu li ghairihi. Dia tidak boleh menggadai barang yang dia sedang gadai kepada orang lain. Dia berhutang pula dengan orang kedua. Dia gadai apa? Dia gadai barang yang dia telah gadai kepada penghutang pertama. Tak boleh. Faham? Satu benda tak boleh digadai untuk dua hutang berbeza. Faham? Bila dia telah digadai, maka telah bertakluk dengan penghutang pertama. Dah tak boleh kacau dah. Kalau dia nak berhutang dan dia perlu gadai, dia kena cari barang lain. Dia tak boleh gadai barang yang sama. Wala rahnuhu li ghairihi. Itu maksud dia. Lagi wala tazwijuhu. Dia tak boleh kahwinkan hamba yang sedang digadai. Walal ijaratu in kanat dainu halan. Boleh tak dia sewakan? Contohnya kereta yang dia sedang gadai, dia sewakan. Perbuatan menyewa kereta tidak menghilangkan milik. Maka jawapan dia adalah tengok dulu. Kalaulah hutang itu telah sampai waktunya, maka dia tak boleh sewakan.
halan. Faham? Tapi kalau contohnya hutang itu lagi 12 bulan baru nak kena bayar. Dia nak sewakan kereta tu dalam tempoh sebelum 12 bulan. Contohnya dia sewakan sebulan. Hutang belum lagi sampai waktu kena bayar, maka boleh. Faham? Jadi dia tak boleh sewakan apabila hutang itu sudah halan. Telah sampai waktu kena bayar, waktu tu juga dia nak sewa, tak boleh. Sebab bila hutang telah sampai waktu kena bayar, kereta itu dah nak kena jual. Kalau kita benarkan dia pergi sewa, jadi macam mana hak murtahin? Nanti berebut dengan penyewa. Penyewa nak pakai sebab dakwa saya dah sewa. Murtahin nak ambil, nak untuk jual sebab hutang dia tak bayar. Kan bertembung hak. Sedangkan hak yang perlu diutamakan adalah hak murtahin. Maka kita tak luluskan sewaan tadi, tak sah. Tapi kalau waktu nak bayar tu lambat lagi, dalam tempoh itu dia nak sewakan, boleh. Faham? Kemudian أو يحل قبلها ataupun hutang itu belum lagi sampai waktu untuk dibayar. Cuma tempoh sewaan itu lama. Contohnya hutang itu lagi 2 bulan akan perlu diselesaikan. Dia nak sewa kereta tu 3 bulan. Tak boleh. Faham? Sebab dia mengambil waktu sehingga sampainya waktu kena bayar. Yahillu qablaha qabla muddah ijarah tadi. Jadi khulasahnya kalau nak sewakan boleh, tapi dengan syarat sebelum sampai waktu kena bayar. Itu ringkasan dia. Faham? ولا الوطء Tak boleh. فإن وطئ فالولد حر. Faham? Kalau diwati hamba dia yang sedang digadai, maka hamba itu merdeka. Anak dalam perut tu merdeka. Kemudian وفي دخول الاستيلاد أقوال الاتفاق. Nampak? Sepatutnya bila satu orang tuan menggauli hamba sahayanya, lalu hamba itu mengandung, beranak, anak itu merdeka, anak itu hamba juga. Sepatutnya. Tapi dalam surah ni, kalau dia menggauli hamba dia yang sedang digadai, lalu beranak, maka anak itu merdeka. Wa fi dukhulil istilad, macam وفي دخول الاستيلاد أقوال الاتفاق. apa maksud ibarat ni? Wa fi dukhulil istiladi, dan dalam masalah masuknya istilad. Istilad ni adalah merujuk kepada menjadikan hamba itu ummu walad. Faham? Istilad ni maksudnya apa? Menjadikan hamba itu ummu walad. Adakah hamba yang sedang digadai boleh menjadi ummu walad? Kita dah belajar dalam bab ummu walad. Ummu walad ni adalah jenis hamba yang khas. Kalau seseorang hamba perempuan memegang status ummu walad, maka dia mempunyai kelebihan istimewa yang tak ada pada hamba yang tak memegang status ummu walad. Ummu walad ni adalah hamba yang melahirkan anak tuan dia. Dia jadi ummu walad. Jadi kalaulah hamba itu digauli oleh tuan dia ketika dia sedang digadai, kemudian dia beranak ketika dia sedang digadai juga, adakah dia boleh memperolehi status ummu walad? Itu maksud ibarat ni. Wa fi dukhulil istilad. Adakah boleh berlakunya ummu walad ketika seorang hamba itu sedang digadai? Ada aqwal. Sebab kita tahu kan, risiko menjadi ummu walad adalah hamba itu tidak lagi boleh dijual. Jadi kalaulah hamba itu digauli,
dan dapat anak, dan kita hukum dia walad, menyebabkan hak murtahin itu akan kosong. Murtahin dah tak ada dah benda dia boleh jual nanti, sebab hamba yang jadi gadaian itu sudah menjadi walad. Bila dia jadi walad, tak boleh dijual. La tuba'u wa la tuhabu. Maka ulama khilaf aqwal, dan aqwal itu sama macam aqwal i'taq. Maksudnya, adakah hamba yang dimerdekakan lulus kemerdekaannya? Sama juga. Adakah hamba yang melahirkan anak tuannya ketika dia sedang digadai berubah status menjadi walad? Aqwal. Kemudian fa in lam nufidhu fakka nafadha bil asahhi. Fa illam nufiu, sama maksud perkataan fa illam nunfisu. Maksudnya kalaulah kita berpandangan ataupun kita memegang pandangan adamun nufus, adamu nufuzil istilat, ay wa illam naqul binufuzil istilat. Itu maksud wa illam nunfisu. Wa illam naqul binufuzil istilat. Kalaulah kita berpandangan ataupun wa in jaraina 'alal qawli bi adami nufudil istilat. Kalaulah kita berjalan atas qaul yang mengatakan tidak lulus status walad, kalau kita berpandangan seperti itu, famfaka, lalu hutang selesai dan hamba itu bebas daripada ikatan gadaian, adakah selepas itu dia akan jadi walad? Maka jawapannya dia beza dengan yang sebelum nafadha. Maknanya hamba itu status dia walad ni kita hold sampailah kalau hutang itu selesai, maka ketika itu kita akan hukum dia sebagai walad. Tapi semasa berhutang belum selesai, belum berlakunya infikak, kita tak hukum dia walad. Tapi kalaulah berlakunya infikak, barulah kita akan hukum dia sebagai walad. Falau matat bil wiladati gharima qimataha rahnan fil aslah. Hamba itu dia setubuhi. Sepatutnya tak boleh, tapi dia setubuhi juga. Kemudian beranak dalam tempoh gadaian. Disebabkan beranak, hamba itu mati. Bila hamba itu mati, maka mahal gadaian itu kosong, dah tak ada barang dah untuk digadai sebab hamba itu mati. Oleh kerana hamba itu mati, sebab kematiannya adalah perbuatan pemilik hamba, iaitu sebab dia yang menyebabkan hamba itu beranak dan hamba itu mati dengan sebab beranak. Oleh kerana dia yang menyebabkan hamba itu mati, disebabkan dia wati, mengandung dan beranak dan mati, dia menjadi sebab tuan, maka tuan kena ganti. Dia kena ganti, dia kena letak duit. Dia kena letak duit sebagai cagaran menggantikan hamba yang telah mati disebabkan beranak. Okey. Walahu kullun kifa'in la yarqusuhu. Ini penting. Bila kita gadai barang tu masih kita punya, itu pasti. Maka tadi dah disebut kaedah, pemilik tak boleh pemilik tak boleh buat sebarang tindakan yang menghilangkan milik. Itu tak boleh. Tak boleh jual, tak boleh hibah, tak boleh macam-macam lah, tak boleh wakaf. Tetapi dia boleh menggunakannya. Walahu kullul intifa'. Dia boleh menggunakannya, memanfaatkannya dengan sebarang bentuk pemanfaatan yang tidak mengurangkan barang itu. Baca. Karukubi wasukda. Dia boleh menunggang, mengendarai, dia boleh mendiami rumah yang dia gadai. Lagi
لا البناء والغراس. Tak boleh. Kalau tanah tu dia gadai, dia tak boleh buat bangunan atas tanah yang dia sedang gadai. Kalau tanah tu dia sedang gadai, dia tak boleh tanam pokok di atas tanah itu. Bina tak boleh, ghiras, tanam pokok tak boleh. Lagi? فإن فعل لم يقلع قبل الأجل. Fa'in fa'ala, tapi dia langgar juga. Kata tak boleh, buat juga. Bina juga. Ghiras juga. Maka adakah binaan yang dia buat, dibina ataupun pokok yang dia tanam itu akan dicabut, dirobohkan rumah? Jawapannya tidak. Qablal ajal, tidak. Faham? Kita tunggu sehingga tamat waktu gadaian. Waktu hutang. Sebab fil jumlah tanah tu dia punya. Faham? Sebenarnya sepatutnya tuan dia boleh ikut buatlah, ikut atas tanah dia. Jadi sebab tu kita tak terus robohkan. Kita tak terus cabut pokok tadi. Fil jumlah itu tanah dia. Cuma kalaulah ia bertentangan dengan hak orang lain, bilakah akan bertentangan dengan hak orang lain? Nanti bila waktu nak kena bayar hutang. Contohnya dah sampai waktu bayar hutang, dia tak mampu nak bayar. Pada waktu itulah kita perlukan tanah itu. Kita tengok waktu itu. Kemudian وَبَعْدَهُ يُقْلَعُ إِنْ لَمْ تَفِي الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ. Wa ba'dal ajali, selepas sampai tempoh kita akan cabut pokok tu. Faham? Kalau tu pun dengan syarat illam tafil ardu biddain, kalaulah tanah itu tidak mencukupi untuk bayar hutang. Apa maksudnya? Tanah, maksudnya kalau ada pokok atas tanah, harga dia jatuh. Nanti kalau jual tak cukup bayar hutang. Jadi cara nak cukup bayar hutang, kita kena buang pokok tu baru harga dia naik. Kalau surah dia macam tu, barulah kita buang pokok tu. Faham? Maksud illam tafil ardu biddaini, maksudnya kewujudan pokok dan atau binaan itu akan mengurangkan harga tanah. Bila dia mengurang harga tanah, harga yang bakal dijual itu tak cukup nak bayar hutang. Cara nak bagi harga dia naik adalah dengan mencabut pokok, contoh, ataupun merobohkan bangunan, contoh. Maka pokok itu akan dicabut, bangunan itu akan dirobohkan demi memenuhi hak murtahin, iaitu supaya daripada tanah itu dapat dilunaskan hutang dia. Kemudian wazadat bihi ay bil qal'i, wazadatil qimah bil qal'i, dan tanah itu akan bertambah, qimah itu akan bertambah kalau kita cabut. Kalau kita cabut, harga dia lagi kurang, tak adalah makna, tak ada point lah pergi buang pokok tu. Faham? Kita hanya akan buang pokok tu kalau dengan membuang pokok itu harga dia akan bertambah dan dapat bayar hutang. Tapi kalau dengan mencabutnya tak ada apa-apa function, maka tak perlulah cabut. Kemudian ثم إن أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد. Ini masih lagi peraturan menggunakan barang gadaian. Tadi dikatakan boleh dia pakai, boleh. Kalaulah dia boleh menggunakan barang yang dia gadai tanpa perlu dia pulangkan, dia ambil balik. Maksudnya barang itu ada di tempat murtahin dan dia boleh pakai tanpa dia bawa balik barang tu ke tempat dia rahin. Maka dia tak boleh bawa balik. Dia hendaklah gunakan barang itu di premis tempat simpanan gadaian tadi. Faham? Okey. Wa illam yumkin al-intifa' bidun al-istirdad. Kalaulah tak boleh nak guna melainkan kena ambil balik. Ambil balik . ويشهد
ويشهدوا إن اتهمه. Wajhidu. Kalaulah kita takut nanti kan kita bagi balik barang tu kat dia, dia tak pulangkan balik. Faham? Maka semasa kita nak bagi dia ambil barang ni bawa balik, kena ada surat, kena ada saksi backup. Faham? Supaya nanti kita ada bukti kita pulangkan barang ini bukan kerana dia dah settle bayar hutang. Sebab sepatutnya barang dipulangkan bila hutang dah settle. Jadi kalau dia tohmah, dia sangsi dekat orang ni, tak boleh percaya, kita bagi balik barang tu kat dia, bila nak minta balik dia kata kan hutang dah selesai, kenapa nak ambil balik? Bukti hutang dah selesai, tengok kamu hari tu kamu bagi barang ni kat saya, menunjukkan saya dah selesai. Dia tipu. So kalau dia sangsi, dia tohmah orang ni mungkin akan auta, maka semasa dia pulangkan barang itu kena ada saksi yang menyaksikan dia pulangkan barang itu bukan kerana orang ni dah habis bayar. Dia pulangkan barang itu kerana orang itu nak pakai. Dan memang syarak memberi hak kepada pemilik memakai barang yang dia sedang gadai. So adalah surat ke, buatlah hitam putih ke. Kemudian Walahu bi'idnil murtahini ma mana'na. Tadi kan kita kata dia tak boleh wakti, dia tak boleh kahwinkan, dia tak boleh jual, semua dia tak boleh. Kenapa kita kata tak boleh? Sebab nak menjaga hak murtahin, hak dia. Tapi kalau murtahin yang memiliki hak itu redha, halas, itu kan hak dia. Hak dia untuk benda itu tidak dibuat. Tapi kalau tuan tubuh sendiri yang benarkan, maknanya dia telah tanazul an haqqihi. Dia telah korbankan hak dia. Dia kata tak apalah, kau nak jual, jual. Kau nak merdekakan, merdeka. Kau nak apa, nak bagi ke, nak sewa ke apa ke, yang kita tak bagi sebelum ni, yang kita kata tak boleh tu. Yang tak boleh tu dia akan jadi boleh kalau murtahin benar kan. Sebab itu kan hak dia. Kemudian Walahu ruju'u qabla tasarrufir rahim. Qabla tasarrufir rahim. walahu ay walil murtahin. Murtahin dia boleh tarik balik kebenaran, rujuk. Dia benarkan orang tu jual. Dia benarkan Rahin jual barang marhum. Sebelum sempat Rahin jual, dia tarik balik keizinan, boleh. Tapi kalau Rahin dah jual, dia berubah fikiran, dia tak boleh. Khalas. Kalau dia nak tarik balik keizinan, dia kena buat sebelum Rahin melakukannya. Kalau Rahin dah buat, kita tak benarkan apa, jual, tapi murtahin benarkan, kan kita kata boleh kan. Dia nak tarik balik keizinan, dia dah berubah fikiran, boleh. Pastikan sebelum Rahin bertindak tasarruf. Kalau Rahin sudah tasarruf, maka tidak memberi kesan pembatalan perbuatan dia merujuk tadi. Khalas. Dia dah jual dah. Kemudian dia baru berubah, tak jadilah, tak benarkan jual, tak boleh. Tak jadi tu dah tak terpakai. Faham? Sebab benda tu dah berlaku. Tapi sebelum benda tu berlaku, dia boleh tarik balik. Walahur rujuk. Kemudian فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله. Dia bawa satu surah. Kita kata tadi dia boleh rujuk balik sebelum tasarruf. Dia bawa satu surah. Ni telah mendapat keizinan daripada murtahin untuk jual. Dan dia pun jual. Tanpa dia sedari, rupa-rupanya sebelum dia jual itu, murtahin telah tarik balik keizinan. Cuma maklumat tarik balik itu tak sampai kat dia. Dia jual lah, berpegang kepada keizinan. Rupa-rupanya semasa dia jual itu,
keizinan itu sudah ditarik balik sebelumnya. Dia jual dalam keadaan jahilan. Dia jahil yang sebenarnya dia tak boleh jual. Kenapa dia tak boleh jual sebenarnya? Sebab keizinan itu telah ditarik balik. Jadi kita nak kira macam mana? Jual beli itu sah ke tak sah? Maka jual beli dia tu sah tak sah? Masalah ni sama dengan masalah ni. Faham? Itu cara dia. Masalah ni dia sama dengan masalah ni. Masalah apa? Seperti seorang wakil. Satu orang kita wakilkan dia untuk jualkan barang kita. Contohnya dia staff kita lah. Dia jadi wakil kita jual barang. Jadi dia bebas untuk jual barang kita, berpegang kepada keizinan pelantikan dia sebagai wakil. Dalam satu akad beli, dalam satu urus niaga, semasa dia telah menjual barang kita tu, sebenarnya dia bukan lagi wakil kita. Sebab apa dia bukan lagi wakil kita? Kita telah pecat dia. Kita telah pecat dia. Kita tidak lagi menjadikan dia wakil kita. Tapi dia tak tahu, masa dia jual itu, dia masih menganggap dia ada hak untuk menjual barang kita. Tanpa dia menyedari, sebenarnya dia telah in'izal. In'izal ni maksudnya telah terpecat. So apa hukum dia dalam bab wakil tu? Hukum dalam bab wakil itulah hukum yang sama dalam bab ni. Sama. Kalau dalam bab wakil tu kita kata, walaupun dia jual dalam keadaan dia tak tahu sebenarnya dia tak boleh jual, kita hukum tak sah. Tak sah jual beli tu. Sebab fil haqiqah dia tidak ada hak berbuat demikian. Kita tengok yang wakil, kita tak tengok yang zan dia, kita tengok yang wakil. Maka samalah juga masalah ni, kita tak tengok zan dia. Zan dia kata boleh, tapi wakilnya sebenarnya tak boleh. Maka kita hukum jual beli itu tidak sah. Kemudian walau adina fi bai'ihi liyu'ajjil al-mu'ajjala min thamanihi lam yasih al-bai'u. baca ni Maulana Ashraf. Inna ata'ina.